Aku yang terlelap sendiri, terlelap sampai tak sadar diri. Kulihat sang pujaat hati datang melangkah terus menghampiri. Fendi! Oh, Fendi! Ish, mana tak makin tidur ni kau ni? Fendi! Kata nak pergi sembahyang raya. Jomlah cepat. Oh, Fendi! Dia ni kena geruk aku ni. Tak makin lagi pun ni. Fendi! Fendi? Weh, anda tidur lagi ke? Fendi! Weh, jomlah weh. Sayuk ni. Fendi! Weh, Fendi! Weh, Fendi, bangkit, Fendi! Fendi! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fendi! Siapa ni, Fendi? Fendi! Fendi! Fendi, bangkit, Fendi! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Amir, buat hang lah tu. Adakah akak akan terima aku, ya Allah? Adakah seorang pendosa macam aku, kau ampunkan dosa aku, ya Allah? Ya Allah, ampunkanlah aku. Aku tak ada siapa-siapa lagi dalam dunia ni. Terimalah aku seadanya, ya Allah. Ampunkanlah perbuatan aku masa dulu. Aku berjanji, aku takkan ulangi lagi perkara yang lebay, ya Allah. Minta restu, ya Allah, ampunlah dosaku. Kau terimalah aku, ya Allah. Hadiahkanlah aku akan sesuatu darimu yang lebih baik, ya Allah. Ya amin. Siapa? Mama! Mama! Siapa? Mama! Mama! Awak awak ni anak siapa ni? Mama ni anak Zeti, Mama. Bila pula hang nikah? Bila pula hang beranak? Mama panjang cerita dia, Mama. Jangan tu tak mau tanggungjawab. Jantan mana pula Zati dengan siapa pula ni? Mama, Zeti nak minta tolong Mama ni. Buat apa? Tolong apa? Mama tolong jagakan anak Zeti. Aku nak jaga. Aku lagu ni pun tak. Aduh, nak jaga apa ni? Awak sayang. Yang ni nak pergi macam mana? Nak suruh aku jaga macam mana ni? Bila hang nak ambil balik? Mama tolong jaga sampai bila-bila, Mama. Loh, Abang. Sayang. Pasal apa lagu ni? Zati. Hang buat apa sama beranak ni? Mama, Zeti minta tolong Mama jaga anak Zeti, Mama. Di mana? Zeti minta dia dulu, Mama.
Nanti nak pergi mana tu? Ada sayang. Sayang, jangan nangis. Ni, Han sanggup kau nak mengadap orang kampung tu tengok tu. Daripada duk kata pondan belah anak haram lah. Han sanggup ke? Biar pergi kat depa lah. Budak ni tak bersalah. Pasal pandang hukum dia. Macam kita dulu pun sama juga. Kita tak minta pun lahir macam ni. Kita belah budak ke apa pun, orang kampung tetap kata kita yang tak elok, tak bagus pasal kita. Aku tak kisah. Aku nak belah jugalah. Ni, Han ingat Han bela budak ni, Han boleh tebus semua dosa-dosa Han. Cukup-cukuplah, Fendi. Cukup-cukup dah lah Han berkorban untuk orang, Fendi. Ni dulu tu, berapa lama Han bertahan dengan Ed? Han dapat offer overseas, Han tak pi, Han tolak. Dulu aku salah sayang orang. Sampai aku lupa diri. Tapi lah ni, aku nak sayang orang. Allah Ta'ala hantar aku yang reda kat aku. Macam budak ni. Tak apalah kalau macam tu dah. Kalau Hang nak macam tu, tak apa. Hang bela budak ni. Tapi satu yang aku minta kat Hang. Ni, rambut Hang tu potonglah bagi pendek. Ni, lipstick, make-up tu tak payahlah pakai. Ni, kesian budak ni. Budak ni makin lama makin besar. Takkan dia nak tunjuk macam tu kat dia. Nah, Han dengarlah cakap aku. Tengoklah mood aku. Kenapa potong rambut pula? Oh, jangan nak kira rambut. Nah, Hang kawan aku. Aku nak nasihat Hang. Nah, Hang guntinglah rambut tu. InsyaAllah kot. Macam tu lah. Sayang budak ni. Jom Aminah. Okey, balik dah. Ikut aku Sak. Ikut aku Sak. Ni. Kerana hang lah kawan baik kami tu mati, tahu tak? Hang ni mangsa tak sedar diri, tahu tak? Tak sedar diri. Kalau kawan baik kami tu tak kutip, tak jaga, sedalah mampu ya. Hei. Hai Meh, selamat pagi. Laju-laju ni nak pergi mana ni? Semua. Oi, kau Nabilun. Hang sentuh aku lagi sekali. Aku tengah tegak-tegak buat hang tau. Ni, apa tak malu kau buat panggil aku ni, ya? Kalau dah jantan, jadi jantan, jangan jadi pondan. Bapak hang tu pun pondan. Nak apa tu ni? Hello, Pak. Siapa duk call orang ni? Orang tengah penat lah. Assalamualaikum, Mei. Ni, Mei. Lagi 3 hari nak raya.
Hang tak balik ke? Pok dah beli baju raya. Pok dah masak dah makanan kegemaran hang. Macam-macam dah Pok dah beli dah buat ni. Balik lah. Dok kot. Takkan tak balik? Lo ni bukan cuti ke? Ni jangan tanya banyak boleh tak? Orang banyak kerja lah. Mi? 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 Masih apa hang tak balik? Pok duduk seorang-seorang je. Kesian kat Pok juga. Balik lah, Mi. Tiap-tiap tahun hang tunggu. Tiap-tiap tahun dia tak balik. Hang tak letih ke, Fendi? Dia tu anak aku, Nan. Dia pergi mana sekalipun, sejauh mana pun dia pergi, aku tetap tunggu dia. Sampai mati pun aku tunggu dia. Ni, dah bertahun-tahun hang tunggu dia. Dia? Dia buat apa? Dia malu tau nak balik mai sini tau. Dia malu nak mengaku hang tu ayah dia. Aku sikit pun tak minta dia rasa bangga aku ni siapa. Yang aku tahu, rumah ni rumah dia. Dia dah hak atas rumah ni. Aku tunggu, Nan. Aku tunggu. Sampai bila pun aku tunggu. Ayah hang ni. Macam dalam TV lah pula. Hang nak tahu, Nan. Banyak-banyak perkara. Satu perkara yang aku sayang kat hampa semua. Hang tahu benda apa? Aku susah ke? Aku senang, sakit, demam. Hampa tak pernah tinggal aku. Tak pernah lupa aku. Dari kecil sampailah ke lah ni. Hang ambil berat kat aku. Itu yang aku bersyukur dapat orang, dapat kawan macam hang, Nan. Alhamdulillah dah. Ni, aku mai ni sebenarnya. Aku nak minta rendang hang. Hang masak sedap. Ha? Nak minta rendang. Mai rumah orang minta rendang. Apa? Esok hang mai. Lemang sikit kat aku. Oh, buat mai lemang dulu baru hang nak ambil kat aku rendang. Hang lo kedekut lah, Fendi. Tak apalah, tak apa. Aku buat mai esok. Hang nak apa batang? Kisah. Bawa lah. Wah, hang punya pasal. Lo janganlah sedih. Senyumlah. Nak raya ni. Senyumlah. Tengok kat aku. Ha, macam itulah kawan. Kan? Kan? Layang-layang tu terbang tinggi. Lawat angin. Mengejar langit. Layang-layang terlupa. Ada tangan yang sabar menggenggam talinya. Memastikan dia tidak hanyut, tidak hilang. Tapi angin tidak selamanya bersahabat. Sebenarnya, saya malu, Ustaz, nak mengaku yang dia tu ayah saya. Semua orang kata kat ayah saya ni pondan. Saya malu, Ustaz. Saya malu. Amir, siapa kita nak hukum dia? Kita ni manusia, bukan Tuhan. Allah tak tengok kita ni waktu dulu. Yang Allah tengok kita lah ni. Pintu rahmat Allah sentiasa terbuka. Selagi kita hidup, selagi itulah Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Asal kita bertaubat. Amir tahu tak apa yang lebih menjadikan? Bukan dia yang tak sempat nak bertaubat. Takut nanti ikut Amir yang tak dan nak minta maaf kat dia. Ingat tu, Amir. Semua luka yang saya buat dekat ayah saya tu, semua takkan padam, Ustaz. Tak apalah, Amir. Satu je Ustaz minta. Jadilah anak yang berguna, anak yang soleh. Dan berdoalah kepadanya. Sebab doa anak yang soleh, insya-Allah akan sampai masuk dalam kubur. InsyaAllah. Baik, Ustaz, kita doa sama-sama.
Allahumma ghfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Setiap lepas solat doa untuk ayah hang. Boleh Aminah? Sabarnya banyak insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Ampunkan dosa Cik Pak. Ampunkan dosa Cik Pak. Tidak selincah. Ampunkan dosa Cik Pak. Cik banyak dosa dengan Pak. Tak seayu. Ampunkan dosa Cik Pak. Burung pun tak semerdu. Namun ku punya hati. Ni, ada puan nak jumpa petang-petang ni. Ada surprise ke? Sampai masanya untuk kita berhenti, Ed. Apa? Berhenti? Dah betul kita bertahan. Kenapa baru sekarang? Sampai bila, Ed? Sampai bila? Sampai bila hang nak sia-siakan hidup muda hang dengan aku? Hang tak boleh kahwin dengan aku. Memang tak halal. Dan aku tak akan dapat zuriat dengan hang. Kita dah banyak berdosa, Ed. Habis tu sebelum ni, dengan apa yang kita buat selama ni, apa yang kita korban, hang nak sia-siakan macam tu je. Tak fikir ke perasaan aku? Aku fikir, Ed. Aku fikir sebab aku sayangkan hang. Pasal itulah aku ambil keputusan macam ni. Sebab itulah aku bagi keputusan kita berhenti saja. Hang sayang aku, tapi hang nak tinggalkan aku. Hang tak takut kau hilang aku? Aku lebih sayang pada Tuhan, Ed. Sudahlah, Ed. Dah lama dah kita berdosa. Aku dah lama sesat. Dah lama jauh dari dia. Aku nak bertobat. Aku nak sujud dengan tenang, Ed. Aku tak mau dah tanggung dosa. Aku nak sujud. Sujud dengan keredaan dia. Habis tu, ni dah perakhiran kita. Bukan perakhiran, tapi permulaan. Kita bina hidup baru. Tapi bukan cara bersama. Cara yang lebih keredaan. Baiklah, Fendi. Kalau tu yang nak. Ku minta kasih dan sayang, bukan ku rayu, bantu simpati. Maafkan wahai teman, ku menumpang di sudut dunia, mencari ketenangan sampai masa ku pergi jua. Tidak ku